rujukan daripada Bukit Aman, want to serve notice to me. Itu prosedur biasalah berkenaan dengan saya cuba hubungi dia orang untuk masuk sekejap. Dah, okey tuan. Okey, sekejap Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kepada teman-teman yang sudi menunggu sebab sidang media ini bersambung tanpa notis. Pertama sekali hari ini seharusnya saya membuat satu sidang media berkenaan dengan dua kes. Pertama berkenaan dengan pendedahan satu dokumen berkenaan dengan rasuah korupsi yang baru ditemui yang berlaku di Sabah, melibatkan pimpinan ketua parti politik di Sabah ini. Yang kedua ialah saya seharusnya bercakap sedikit seperti yang saya janjikan berkenaan dengan Zara Khairina. Namun semenjak semalam selesai saya kembali daripada Sabah untuk bekerja ke kes mahkamah kerana sambungan kes perbicaraan di Kelang, saya telah dihubungi oleh beberapa agensi kerajaan dan hari ini seperti mana yang semua orang lihat bahawa saya baru saja menerima satu notis tunjuk sebab daripada Jabatan Peguam Negara yang dihantar kepada saya oleh pegawai polis daripada Bukit Aman yang menghalang saya untuk bercakap apa saja spesifikally berkenaan dengan Zara Khairina, kan? Dan ini pelik lah, tak pernah berlaku pun, kan? Dan saya juga sebentar nanti selepas saja selesai sesi ini saya akan dipanggil, saya telah dipanggil dan akan pergi ke Pejabat Suruhanjaya Komunikasi SKMM, juga specifically berkenaan dengan Zara Khairina. Persoalan dia ialah minggu lepas ketika berada di Sabah, saya telah jumpa dengan beberapa orang sumber. Mereka sendiri datang jumpa saya. Bukan saya panggil, bukan saya cari. Saya antara yang saya diberikan ialah berkenaan dengan saya ada termasuk video tempat kejadian itu. Saya ada. Saya diberi. Saya terkejut dengan apa yang sebenarnya dipertontonkan atau bukti yang ada sangat berbeza dengan apa yang dimaklumkan di peringkat publik. Satu. Kedua, saya ada bukti dan saya tengok sendiri bagaimana sekolah itu ada student yang ditukar dan hilang daripada senarai. Saya sendiri melihat bahawa semua ini, dan saya terkejut bahawa it's relate kepada seorang menteri kabinet. Saya jadi terkejut, dan ada juga terlibat pegawai tinggi pasukan keselamatan. Jadi saya bercakap sedikit benda itu sementara saya kumpul semua dokumen dan clarify everything. Malangnya kes ini saya terkejut kenapa dikendalikan dengan sedemikian rupa. Tiba-tiba saya MC bagi amaran ni, bagi amaran, semua bagi amaran, kan? Malah beberapa akaun media sosial saya diganggu, dipadamkan. Saya merasakan bahawa dalam kes Zara Khairina ini
ia bukan kes buli semata-mata. Ia adalah kes bunuh yang ditutup. Satu. Kedua, saya sangat yakin bahawa kes ini bukan semata-mata kes buli, tetapi kes undang-undang 2 darjat. Kamu ada kaitan dengan menteri, dengan pegawai tinggi, kamu orang kaya, kamu akan dilayan lain, walaupun dia melibatkan kehilangan nyawa marahin biasa. Kerana itu, saya akan berbincang dengan kawan-kawan peguam dan sebagainya, tapi yalah, saya tidak boleh mendedahkan semua itu. Jadi bukan saya spekulat, saya nak dedah, dan supaya benda tidak menjadi fitnah dan supaya benda boleh dijawab. Tetapi hakikatnya ialah apabila kamu terus buat macam ni, akhirnya kamu memang sengaja nak biar benda semua spekulasi. Dan saya menyeru bahawa isu Zahra Khairina ini adalah isu rakyat Sabah dan rakyat Malaysia. Isu Zahra Khairina ini adalah isu perjuangan melawan nilai kemanusiaan, nilai nyawa manusia yang dibezakan dengan kedudukan, pangkat, keluarga dan kelompok tertentu yang dilindungi. Jadi itu bab yang pertama. Saya minta dan saya faham sangat tekanan ini. Tetapi insya-Allah kita tak akan berhenti, kita akan terus menyebut perkara ini. Okey, dalam perkara yang juga sangat serius ialah saya telah sebut dari awal, parti-parti politik di Sabah ini semuanya dikawal oleh Anwar Ibrahim, dengan mereka dipegang kes-kes dan diugut kes-kes mereka. Semalam 25 November terbukti bahawa pejabat Anwar yang mengaturkan semua pemimpin JRS supaya dirakam korupsi mereka. JRS ni buat tak buat, dia buatlah, memanglah benda tu, tetapi yang merakam ternyata Anwar Ibrahim. Makna dia menggunakan secara gangster, ugutan dan benda yang melampau ini, kan? Itu sebab JRS terpaksa bertanding, kena berunding dulu dengan PH, kena berunding dan minta restu PH. Saya juga yakin staf PBS keluar JRS dan bertanding solo, di mana pemimpin-pemimpin mereka juga adalah sebahagian daripada rakaman dan punya bukti rasuah, supaya diaturkan oleh Anwar Ibrahim untuk pecah undi. Dan selagi semua ini ikut arahan Anwar Ibrahim, SPRM takkan bertindak baik. Bagaimana dengan UMNO Barisan Nasional? Saya juga yakin UMNO Barisan Nasional juga dikawal dengan modus operandi yang sama. Itu sebab JRS kena berunding dengan PH. UMNO tak boleh berunding dengan JRS, tetapi UMNO juga dipaksa berunding dengan PH. Sebab apa? Sebab pertama ialah kes korupsi 2.8 juta di mahkamah Bung Mokhtar dan isterinya berdepan dengan penjara 20 tahun. Semua orang tahu. Akhirnya kes itu ditangguhkan sehingga selepas pilihan raya. Kedua, hari ini saya nak bawa satu kes baru yang sebenarnya jauh lebih besar, yang ramai orang tak tahu, dan ini membuktikan bahawa bagaimana korupsi itu telah diinstitusikan. Okey. Bersama dengan saya ialah satu dokumen daripada Law Journal, di mana main con dan subcon, main kontraktor dan subkontraktor projek penaikan taraf Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu telah saman menyaman. Ini keputusan kes civil di antara Tech B Sdn Bhd dan dua individu lain bersama dengan Medic Bill Sdn Bhd, dan di mana penghakiman ini telah dibuat oleh 3 orang hakim senior, Yang Arif Vernon Ong Lam Kia, Yang Arif Abdul Rahman Sebli, Yang Arif Stephen Chung Hian Buat. Ini keputusan dia. Saya bawa lagi ini, saudara, merujuk kepada muka surat
para ke-77 saya bawa sekejap, saya terlari muka surat tu 77, muka surat 36. Ini keputusan mahkamah tau, ini bukan transkrip, ini keputusan mahkamah. Menyebut dengan jelas 77 di mana menyebut bahawa because lobbying fees were paid to the lobbyists Datuk Bung Mokhtar, the sum involved was 56 million, out of which 10% went to Bung Mokhtar and 6% to official of the Ministry of Health. Saya terjemahkan, maksud dia apa? Maksud dia ialah 56 juta daripada keseluruhan harga projek penaikan taraf Hospital Queen Elizabeth telah dibagi kepada lobbyis, telah dibayar sebagai rasuah. Siapa dapat rasuah tersebut? 10% daripada 56 juta itu Datuk Bung Mokhtar, dan 6% lagi ada pegawai tinggi dalam Kementerian Kesihatan. Maksud saya apa? Yang saya nak bagi tahu, itu sebab bagi berapa bilion pun untuk pembangunan Sabah tak selesai. Sabah for Sabahan hanya laungan melindungi elit politik korup yang bekerjasama dengan elit politik korup di Kuala Lumpur. Dan ini membukti, ini keputusan mahkamah tau, keputusan mahkamah. Dan ini membuktikan apa? Kerana kes-kes macam ni lah Anwar boleh pegang JRS, Anwar boleh pegang Star, Anwar boleh pegang hari ni apa yang terjadi, Anwar boleh pegang Bung Mokhtar. Selagi BN ikut cakap, maka semua okey. Jadi kerana itu saya menyeru pengundi-pengundi Sabah supaya jelas buka mata bagaimana Anwar menggunakan politik desperado, tekanan, jahat, perangkap dan pegang kes-kes ini. Maka tolaklah JRS, PH, BN dan sekutunya. Jika tidak akan selesai masalah di Sabah ini. Okey. Soalan nak balik pada cerita Zahra Khairiyah kan? Ya. Berdasarkan kepada yang dibuat oleh Cikgu Badan. Okey, satunya soalan saya, adakah bukti-bukti itu ada dipersembahkan, ada diberikan juga kepada program Zahra Khairiyah ataupun kes mereka tak ada kaitan? Dan yang keduanya, sekiranya kalau didedahkan, adakah ianya akan jeopardize pembicaraan yang berlangsung? Saya tidak pasti, tetapi saya juga akan menghubungi keluarga dan peguam terbabit supaya saya boleh menyalurkan apa yang saya ada. Saya tak pasti mereka ada tak ada, tapi dengan apa yang saya ada, saya sebut sekali lagi, video rakaman tempat kejadian juga saya ada. Saya juga sangat terkejut bila ada relate to menteri, ada kaitan pegawai tinggi pasukan keselamatan, ada yang diselindungkan. Yang saya boleh beritahu, antara maklumat saya menjurus kepada apa? Maklumat saya menjurus kepada ada seorang budak hilang, lost on track, dan dia tidak ada pun dalam senarai yang sedang dibincangkan dalam mahkamah coroner yang berlaku di Kota Kinabalu itu. Saya nak dedah, saya nak bawa bincang publik. Saya rasa tak ada masalah. Kenapa nak dihalang perbincangan publik? We must aware, semua orang kena faham bahawa Malaysia telah lama meninggalkan sistem juri. Orang contempt of court ataupun mempengaruhi ini, maksudnya kalau kita pakai sistem juri, sistem juri, takut laporan ni juri baca surat khabar terpengaruh. Kita ada sistem juri. Dan hakim yang kita ada jauh sangat terlatih dan pakar dalam membincangkan benda di dalam mahkamah saja. Kenapa tak takut sangat? Kenapa dah dihalang sampai hari ini? 2 jam anggota polis Bukit Aman tunggu untuk saya je. Lepas ini saya kena pula lagi ke MCMC. Bukan saya saja, kawan wartawan yang awal sekali merakam daripada Harakah
yang awal sekali merakam saya ketika mendapat bahan-bahan ni turut dipanggil nak dirampas gadget dan sebagainya kan. Jadi saya sangat kesal terhadap benda ni berlaku. Saya cuma mampu untuk mengajak semua rakyat melihat kes ini bukan kes bunuh. Kes ini kes bunuh. Kes ini kes di antara dua darjat. Orang miskin nyawa tak bernilai, orang kaya ada kedudukan, ada pangkat, hubungan kabel besar pera, maka dia dijaga walaupun terlibat dalam perkara tersebut. Boleh atau tidak mainkan sedikit video boleh? Saya kena bincang dulu dengan peguam. InsyaAllah kalau semuanya ni kan, saya akan release melalui beberapa media sosial benda itu. Dan berkenaan dengan yang tadi kes yang projek Connect Tarfan Connect Listus Hotel kan, hospital. So pada pandangan cukup dengan kes Albert Tay sekarang ini kan, yang wanita yang kata arah kami tidak sebagainya. Jadi adakah benda itu akan memberikan apa outcome sebenarnya yang akan berlaku dekat dari Sabah kalau ada satu? Okey, kepada pengundi Sabah saya nak sebut satu je. Tak berubah berapa lama, sebab orang Sabah begini tau, dia dah ditindas dengan politik yang dia boleh jumpa wakil rakyat ni 5 tahun je, lepas tu tak jumpa lagi dah. Jadi pemikiran dia orang ialah jumpa masa sekarang minta, siapa bagi paling banyak bagi undi. Saya kena ingat, saya nak ingatkan semua orang, duit itu duit apa? Bukan sekadar selalu kita kata duit itu duit kamu ambil lah, bukan. Duit itu duit okey, duit itu duit rasuah, duit itu duit lobbyist, duit itu duit komisen semua ni kan, duit tycoon. Bila dia dapat, besok bila dia meminta, kerana itu jalan yang sepatutnya diperuntukkan 20 juta, akhirnya hanya dibelanja 5 juta sebab 15 juta lagi nak bayar kepada orang yang bagi duit masa bertanding pilihan raya yang tuan-tuan pengundi semua dapat tu. Jadi dapat duit tak apa, ambil, minta lagi tak cukup. Tapi jangan mengundi berdasarkan duit ini. Siapa bagi duit itulah yang jangan diundi. Okey, terima kasih. Ya. Berkuat kuasa sebaik sahaja ditandatangani, tapi dengan MCMC berkuat kuasa semalam. Saya dapat 2 notis. Bukan get order patutnya. Itu dia Sebab kalau get order kan ada mahkamah get order. Kalau setakat arahan macam tu. Sebab mahkamah coroner kononnya, itu boleh disabar, boleh debate lah. Mahkamah kononnya telah mengeluarkan arahan supaya kes itu tidak dibincangkan on public. Dan saya dapat memang daripada Jabatan Peguam Negara dengan MCMC pun dia menyebut berkenaan dengan AGC, tapi saya tak pasti, dan semalam diingatkan saya untuk tak sentuh berkenaan perkara itu semua, dan hari ini saya lepas ini saja saya akan ke MCMC. Video asrama dia, video asrama dia, ya, macam mana ada link semua lah. Ya, dan ada beberapa yang berbeza dengan yang publik diberitahu lah. Betul tak? Ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Saya ada